Geng. Oh, siakap apa ni? Oh my god. Siakap. Alhamdulillah. Siakap ni. Siakap senangin. Oh, alhamdulillah senangin. Oh, tali kecil. Oh, senangin. Tali kecil. Oh, habislah tali kecil. Alhamdulillah. Senangin. Hello, assalamualaikum guys. Good morning. Sekian lama kita tak jumpa. Hari ni kita jumpa balik. Dalam 2 bulan aku tak buat video. Bukan apa, sebulan yang lepas kita main ribut apa semua, cuaca kelut agak tak okey kan. Aku stop. Ada ikan banyak menangkap. Aku stop lama. Lepas tu sebulan lepas tu aku pun tak pergi ke mana. Kali ni baru aku main balik. Aku main keban pecah. Kira aku beli udang. Token tu bagus lah. Dia kira aku RM3 lah. Berlambak ni udang ni aku pakai. Jadi aku nak cari semilang lah. Sini kawasan ni banyak semilang. Kita cari ikan semilang tengok. Target kita hari ni lah. Kalau dapat ikan lele pun kita ambil je. Kita nak layan lah. Lama kita tak buat video. Dalam 2 bulan. Agak buang masa sikit lah untuk kita legan 1000 subscribe dengan 5 watch time. Tak apa. Apa-apa kita layan lah. Kita layan hobi kita. Jom aku tak set up lagi. Baru sampai terus aku buat video. Jadi kita try dulu. Okay. Jom. Aku buat macam ni mata kecil lah. Kita layan depan ni tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cantik. Ni saya tak nombor 2. Hari ni kita melinjau sikit. Macam ni Macam ni, rambut macam ni. Buat biasa je. Hari ni kita layan jauh sikit. Tadi pakai 15 pound. Mesin je biasa. Mesin belasah. Kita pergi depan tu. Bismillah. Sangkut. Okay. Dah. Alhamdulillah. Ikan apa ni? Ikan gelamar lah kot. Dia tarik juga. Tarik juga. Tarik ke apa? Okay, alhamdulillah, first fish on this day. Gerut guys. Alhamdulillah ada juga. Okay, aduh. Ayam masuk mata tu. Geng, batu kecil. Kita tukar tu. Strike off record. Tak ada nak tekan. Yang dia besar sikit. Oh, sedap ni. Target kita 9 belum dapat lagi. Target 9 tu. Rod dia putih pula. Sangkut. Ni. Okay, kita settle ni dulu. Kita tarikkan lagi. Ada tarikan sekali lah. Tarik dia lari. Haha. Ikan apa ni? Cantik lah. Ada saiz ni, ada saiz. Ikan apa ni? Kerapu.
Kerapu kecil. Alamak. Alah, saya comel. Lepas balik Cik ni malas bersiang. Bawa kita settle ni dulu. Okey geng, sekarang ni ikan tak apa makan. Ikan tak makan. Aku buh keliling ni tak makan. Jadi terpaksa lah kita naik port atas. Port atas tu port 9 kot. Ada juga 9 tapi nak masuk motor tu tengok sebab jalan itu dia pun berubat. Jalan elok aku masuk. Jalan tak elok patah balik. Kita duduk layan depan sana pula. Sana tadi ramai orang. Okey, jom. Dan ni pun hujan. Wah, kita slow-slow Geng, aku tak ada nak buat apa-apa lagi. Baru aku nak rekod. Dia baru nak makan. Tapi tak lekat ikan tak lekat. Lepas aku ada kat ujung Muara Kira ujung berpecah kira sana tak lepi Okey guys, sekarang pukul 10.30. Target mengena? 9. Tapi kecil Duri tak buang ni. Nak ambil video pun tak. Tu 9. Duri tak buang ni. Tengok. Tu duri duk ada ni. Tak. Kita buang duri dia dulu. Bila saya kecil tu. Saya kecil Boleh lah buat makan-makan. Dia ni banyak juga ni. Tapi nasib kalau ada makan ada. Kita try lagi. Okey geng. Sekarang ni pun masih hujan lagi. Renyai-renyai lagi. Yang sini aku dapat 9 yang tukar. Sekarang dalam 10.56. 10.56 aku nak gerak pergi keluar tak mau tunggu sini lama-lama. Nak pergi port sana. Nak try satu pergi port yang belah depan sikit. Ku amat mencintai kamu. Lepas pula. Lucut lah geng. Kita umpan baru. Strike cantik geng. Strike cantik. Ikan apa ni? Kakang belu. Kakang belu. Ikan belu. Tapi ni ikan duri ni. Tuh, ikan apa duk main depan ni? Aku dia sana. Nak loban ni main belambak ni. Geng. Ikan apa ni? Geng. Siakap apa ni? Oh my god. Siakap. Alhamdulillah. Siakap ni. Siakap senangin. Alhamdulillah senangin. Jangan putih. Tali kecil. Senangin. Tali kecil. Habislah tali kecil. Agak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi kat batu. Mari sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak naik. Mainlah sini. Dia pergi kat batu juga. Sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sini. Alhamdulillah.
Senang angin. Senang angin. Alhamdulillah, wis. Rezeki. Tengok. Alhamdulillah. Tu dia. Tengok makan pambut bah. Ban pecah. Ini sekilo mau ni. Sekilo. Ni rok ni makan lah. Alhamdulillah. Tarikan senangin tadi membuatkan saya punya tali habis lah. Tadi aku duk ingat kan, tali ni 30 pound. Rupanya aku lupa aku pakai ni. Ni tali ni 60 pound tu. Habis. Mata game besar ni lah. Makan dalam. Kalau makan tepi tadi, bye-bye. Alhamdulillah, boleh ke rezeki yang ni. Tadi ni nak kena potong, sambung lain. Dia ni lagi. Dia lagi. Tak ambil makan umpan aku ambil kan. Ikan apa ni menyerong Jam teh ikan ni. Cik. Turi lagi. Alhamdulillah kita pun dah settle dah. Kemas barang. Jadi aku nak balik lah. Mana? Okey, aku nak balik lah. Hari ni asyik alhamdulillah. Ketik kot asyik hari ni. Tengok sikit. Ni yang dapat tadi tu. Ni tangan aku, compare dengan tangan aku lah. Dua tangan lah. Ni yang kecil-kecil ni aku rasa boleh makan. Aku ambil. Tak apa aku nak bagi kucing aku makan. Lepas tu ni aku ambil lah. Sebab ni ikan nuri. Kalau bukan ke tak mau. Ni nak rasa tukar, lama tak makan. Ni alhamdulillah rasa nak ada ke. Ada juga. Ni win lah. Ni win lah. Okey geng, itu je pada aku yang untuk kali ni. 2 minggu lah, bukan 2 minggu, 2 bulan aku tak mancing. Kali ni aku mengai. Dia bagi best punya. Alhamdulillah ada load lah. Kita akan tengok kalau kata minggu depan, kalau kata cuaca elok, kita main lagi lah. Okey, yang mana yang tengok ni, masih yang tengok babi, yang subscribe, yang like, komen like, apa komen sikit lah, pop mana lagi kan. Belah Penang ke. Okey, itu je. Thank you yang tengok, thank you yang like, thank you yang share. Apa-apa pun, semoga Allah dapat membalas jasa Allah. Okey, itu je. Okey, bye.